Tapi bila kita bercakap tentang politik, jadi itulah yang kita kadang-kadang terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang bercakap Melayu tu bercakap lain, Cina bercakap lain, India pun bercakap lain, tapi di kalangan mereka berbaik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Gabungan Nasionalis episod ke-33 dan tajuknya Mengapa Malaysia Masih Bergelut dengan Identiti Politik. Bersama saya Muiz sebagai moderator hari ini, dan di sebelah saya iaitu panel kita hari ini Datuk Profesor Dr. Jayum Anak Jawan, bekas Profesor Kanan Sains Politik di UPM, dan seorang Fellow Akademi Sains Malaysia. Sebelum kita mulakan podcast kita dan saya akan tanya soalan-soalan, boleh tak Prof perkenalkan sedikit diri Prof daripada pendidikan dan daripada pekerjaan Prof dari awal hingga ke sekarang lah. Okay. Terima kasih. Salam. Saya telah bertugas dengan Universiti Putra Malaysia 42 tahun. Sejak 1982 sehingga 2018 bersara wajib, kemudian disambung sebagai profesor dan juga penyandang kerusi selama 6 tahun. So totalnya 42 tahun lah. Saya mendapat ijazah pertama daripada University of North Carolina, US, dan masters dalam bidang hubungan antarabangsa daripada Appalachian State University, dan pengajian Asia Tenggara daripada University of Hull, UK. Sekarang kita dah bersara penuh lah. Walaupun tadi disebut sebagai Fellow Academy Science, saya juga turut diundang oleh UDIMAS sebagai adjunct profesor dia di Institut Pengajian Borneo, bersama juga sebagai Fellow kepada Kursi Institusi Raja-Raja Melayu di UiTM. Itulah kerja-kerja sambilan dalam masa bersara ni. Okay. Itu saja perkenalan dari panel kita hari ini, dan kita masuklah kepada soalan pertama kita. Okay Prof, ramai sarjana menyatakan politik Malaysia masih dipengaruhi identiti etnik dan agama. Bagi Prof, adakah ini kegagalan sistem atau sebenarnya realiti sosial yang tidak boleh dielakkan? Ini kita warisi daripada sejarah kita. Parti politik kita ditubuhkan berasaskan kaum. Parti politik untuk orang Melayu, untuk orang Cina, India. Jadi itu yang menstabilkan negara sejak Persekutuan Melaya ditubuhkan pada 1948. Model ini juga kita bawa terus untuk menubuhkan Malaysia. Bila Melaya berunding dengan Sabah, Sarawak dan juga Singapura ketika itu, jadi pola ethnicity tu, pola kaum tu tak dapat dielakkan. Bagi saya tidak semestinya pola etnik, pola perkauman ini tadi tidak bagus. Kerana itu realiti. Orang Melayu rasa lebih senang dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India, dan begitu juga orang asal Sabah, orang asal Sarawak tadi. Tapi kita mampu, kalau kita lihat sejarah, sama ada sejarah Melaya ataupun sejarah Malaysia, bahawa kita mampu, kita boleh duduk bersama untuk berbincang, merangka, kalau dulu melangka Melaya lah, bagaimana Melaya yang merdeka yang dikendaki oleh Melayu, Cina dan India, dan kemudian Persekutuan Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak pada 1963. So jadi ada sifat tolak ansur, ada sifat kerjasama, ada sifat persefahaman demi mencapai satu negara bangsa yang dinamakan Malaysia tadi. So jadi aman damai. Negara ditubuhkan, setengah negara itu tadi dia berperang baru boleh ditubuh. Kalau kita berbalik kepada sejarah Amerika, utara dan selatan itu tadi berperang, dan penyatuan itu tadi
bukan rundingan, dia paksaan. Yang utara memaksa yang selatan kerana selatan kalah. Jadi tertubuhlah United States of America di antara dua wilayah utara dan selatan. Tapi kita tidak. Kita bergaduh dekat meja rundingan. Jadi bertolak ansur, aku dapat ini, kau dapat itu. Jadi begitulah cerita Melaya dan juga cerita Malaysia tadi. Terima kasih Prof. Itu kita masuk ke soalan kita yang seterusnya. Dalam konteks negeri seperti Sarawak dan Sabah, sering dibangkitkan soal autonomi. Sejauh mana autonomi negeri wajah diperluaskan tanpa menjejaskan kesatuan negara? Apa pendapat Prof? Ya, ini satu isu yang perlu ditangani dengan bijaksana lah, oleh pemimpin negara. Khasnya bila sebut pemimpin negara itu Perdana Menteri lah, dengan kabinetnya, dengan barisan kementeriannya, menteri-menterinya tadi. Kerana kita akui dalam menubuhkan Malaysia tadi, ada kelonggaran yang diberi kepada Sabah, Sarawak, termasuk Singapura lah ketika itu yang diberi berasaskan kepada tolak ansur tadi. Kerana bila Malaysia ditubuhkan pada 1963, memang Sabah, Sarawak risau kenapa? Kerana dua negeri ini kurang maju dari segi ekonominya, walaupun kita mempunyai sejarah yang sama lah dari segi wilayah-wilayah dalam kepulauan Nusantara. Jadi budaya kita tidak jauh berbeza sangat daripada satu wilayah pada wilayah yang lain. Tapi aras ekonomi jauh berbeza. Sabah, Sarawak mundur berbanding Melaya, apalagi berbanding Singapura ketika itu. So jadi sebab itu banyak kuasa autonomi, kuasa lebih diberi kepada Sabah, Sarawak untuk mengambil kira ketinggalan aras mereka dalam pembangunan tadi. Jadi ini bagi saya tidak melihat itu sebagai satu peruntukan yang kekal, tapi sementara negeri yang kurang maju mengusahakan supaya aras itu tadi meningkat sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia tadi. So jadi benda itu benda yang dipersetujui. Jadi bagi saya, kalau kita lihat kepada perjanjian penubuhan Malaysia tadi, ini bukan suatu yang dituntut oleh Sabah Sarawak sekarang. Dia dituntut kerana janji dulu tidak dilaksanakan. So jadi dia menuntut pelaksanaan apa yang dijanjikan dahulu, bukan menuntut suatu yang baru. Tapi saya rasa ini kadang-kadang orang Malaysia generasi baru dia tidak faham. Dia ingat Sabah Sarawak menuntut bukan-bukan. Jadi saya rasa itu kalau kita orang-orang generasi baru, generasi X, Alpha dan sebagainya, dia perlu kepada sejarah pembinaan negara bangsa. Jadi kenapa diberi autonomi? Misalnya kalau orang Semenanjung, orang Sabah nak masuk ke Sarawak, dia kena pakai pasport, dia kena daftar. Kenapa? Jadi itu bukan suatu yang menyekat, tetapi itu suatu bantuan supaya kalau dahulu tidak ada seorang orang yang kaya daripada Singapura, daripada Malaya, senang-senang masuk beli hartanah kiri kanan, dan dalam proses itu menyisihkan orang asal di sana tadi. So jadi itu yang dikuatiri. Tapi ialah masa berlalu, tapi sekarang pun ramai juga orang asal tersisih dari segi itu kerana orang tempatan pula yang banyak kaya yang membeli tanah kiri kanan juga. Jadi sebab itu Malaysia 60 tahun sudah ditubuhkan. Jadi mungkin wajar pemimpin-pemimpin utama suku-suku itu tadi duduk bersama merangka satu kerangka baru. Bagaimana kita memperkasakan Malaysia, bagaimana kita memperkasakan kedudukan Melayu sebagai kaum majoriti, Dayak sebagai kaum terbesar di Sarawak, Kedasan Dusun Murut sebagai kaum yang terbesar di Sarawak. Jadi semua kumpulan-kumpulan besar harusnya diberi tempat yang sesuai dengan kerangka yang kita amalkan
dalam negara. Baru kita mencapai satu keamanan. Tak boleh kita kita buat satu formula pakai untuk semua. Jadi kerana Malaysia tu tadi dia banyak berbeza. Melaya majoritinya Melayu. Sarawak terbesar, kumpulan terbesar 45% adalah orang Dayak, bukan orang Melayu. Bukan Cina. Jadi itu harus diambil kira. Seperti juga di Sabah. Yang terbesar tak ada satu. Yang terbesar itu Kedasan Dusun, Murud, Bajau, lebih kurang dalam 15% satu-satunya kelompok. So jadi kita mesti melihat keadaan setempat dan mengambil kira itu dalam kerangka kita membawa mewujudkan keadilan, penglibatan yang inklusif kepada semua. Okay. Ya. Okay. Kita masuk ke soalan yang seterusnya. Perlembagaan memberi kerangka undang-undang negara, tetapi politik sering bergerak dengan logik yang berbeza. Pada pendapat Prof, adakah politik Malaysia hari ini masih setia kepada semangat perlembagaan? Ini soalan yang penting, amat penting, kerana kalau kita lihat pada perlembagaan itu tadi memang cukup baik, dirangka dengan penuh bijaksana. Dia tidak ada menyatakan sesuatu yang dengan spesifik. Dia memberi laluan, dia memberi kelonggaran kepada pemimpin-pemimpin masa-masa tertentu untuk mentafsirkannya mengikut keadaan semasa itu tadi. So, perlembagaan dalam kata lain tadi is a living document. Ya, ada dokumen yang hidup yang boleh disesuaikan mengikut masa dan zaman. Tapi malangnya pemimpin-pemimpin tadi mereka sering terpengaruh dengan kepentingan peribadi, kepentingan sempit, kepentingan kaum masing-masing, menyebabkan tadi mereka hilang pertimbangan yang inklusif, yang rasional. Kerana misalnya kalau kita bercakap tentang pemimpin Malaysia, Perdana Menteri, Kabinet, Perdana Menteri itu Perdana Menteri semua orang, bukan Perdana Menteri Melayu, walaupun dia ni orang Melayu. Dia Perdana Menteri saya juga. Jadi kalau dia Perdana Menteri saya, dia perlu mengambil kira kepentingan saya. Dia perlu menjaga kepentingan saya. Raja-raja Melayu kita kata, itu raja-raja Malaysia. Jadi mereka juga harusnya memainkan peranan mempertahankan hak semua. Bukan saja orang Melayu, tapi orang Cina, India, kerana semua rakyat dalam Malaysia itu tadi ialah subjek baginda. Jadi Raja-Raja Melayu tadi harus juga melihat semua sebagai anak buah dia. Seperti tuan rumah. Semua orang dalam kampung itu adalah anak buah dia. Dia harus ambil kira, bertindak adil kepada semua tanpa mengira latar belakang mereka. So, jadi kalau pemimpin kita berpegang kepada prinsip seperti itu, senang lagi mereka dipandang sebagai pemimpin Malaysia. Pemimpin Malaysia, pemimpin India, pemimpin Cina, pemimpin Melayu, pemimpin orang Dayak dan orang Kedasan Dusun tadi. Begitu. Okay. Sebelum kita masuk ke soalan yang terakhir, Prof, saya ada satu soalan mungkin dari diri saya sendirilah. Sebagai generasi muda, saya rasa rakan-rakan kita di podcast juga dengan saya sendiri nak tahu sebenarnya kenapa perlukah atau kenapa kita perlu belajar politik dan kenapa kita sebagai seorang rakyat ni kena cakna dengan politik. Apa pendapat? Politik ini penting. Dia macam macam angin yang kita perlukan. Kita perlukan sedut setiap masa. Politik itu berada dalam semua keadaan kita hidup. Dalam keluarga ada politik. Dan bila saya sebut politik tadi, itu adalah hubungan kekuasaan. Kalau dalam keluarga, bapa ketua keluarga, ibu ada peranan juga. Anak-anak ada tanggungjawab, sambil tanggungjawab kepada sesama adik-beradik, kepada ibu, kepada bapa dan kepada datuk nenek mereka tadi. So jadi politik itu adalah hubungan kekuasaan. Dalam sekolah kita perlu hormati guru kerana
guru tu kuasa. Kerana itu satu keperluan untuk kita, kerana kita harus berterima kasih misalnya kerana kita menimba ilmu daripada guru-guru menurunkan ilmu kepada kita. So jadi mesti ada hubungan hormat menghormati di antara itu. So, jadi dalam semua konteks hubungan tu tadi sama ada dia bermain dengan kuasa ataupun authority. Kalau authority itu aku arahkan kau kena buat, tak boleh kata no. Tapi kalau kuasa hubungan tu tadi, jadi saya kena pujuk lah, saya kena bagi tahu Muiz, jadi kalau kau buat itu inilah kebaikannya dan sebagainya. So jadi saya pujuk supaya Muiz tadi ikut apa saya cakap, tetapi itu juga membawa kebaikan kepada diri Muiz tadi. So jadi itulah politik tadi penting dalam kehidupan, apalagi kepada orang-orang muda, kerana mereka tu bakal mewarisi kepimpinan negara. Mereka harus tahu, mereka harus faham dan mereka harus peka kepada apa yang berlaku di sekitar sekeliling mereka. Okey, terima kasih Prof. Saya tadi macam, kenapa saya tanya soalan tu sebab saya kan dah masuk kepada dunia NGO ni, dan saya rasa politik ni sangat berkait rapat dengan NGO. Jadi saya rasa Prof terangkan politik tu buat saya faham lah awal politik tu macam mana, macam mudahnya nak faham politik tu macam mana lah. Okey, terima kasih Prof. Kita masuk soalan yang terakhir. Seperti yang Prof tahu, generasi muda semakin terdedah kepada media sosial dan idea global. Pada pendapat Prof, adakah generasi baharu ini akan mengubah landscape politik Malaysia atau akhirnya mereka akan mengikut pola lama juga? Itu soalan yang bagus, dan saya rasa dalam 10 tahun 20 tahun kebelakangan ini memang pelbagai saluran untuk semua orang mendapat maklumat tadi. So jadi orang muda dan juga rakyat biasa itu tadi seharusnya mengambil keprihatinan kepada proses governance. Kita tidak harus berdiam diri apabila kita mengetahui bahawa pemimpin-pemimpin kita melakukan sesuatu yang kita fikir, kita anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma masyarakat, melanggar apa yang kita nak. Kerana pemimpin-pemimpin ini tadi, dia bagi saya lah, kalau dalam sistem demokrasi, dia tidak boleh bertindak mengikut suka dia. Kerana dia bukan jadi menteri ke wakil rakyat ke kerana dia tu hebat. Dia tidak hebat. Kita yang hebat, kita yang memilih orang untuk mewakili kita. So jadi orang yang mewakili kita seharusnya dengar cakap kita. Kita tak perlu dengar cakap dia. Jadi itu kita kena faham, dan kemudian masa kita membuat pemilihan setiap 5 tahun, kita harus ambil tahu bahawa orang yang kita pilih mencerminkan nilai kita. Jadi kalau wakil rakyat kita tidak ambil berat terhadap kita, kepentingan kita dan sebagainya, bermakna itu semua kesalahan kita, kerana kita yang letakkan dia di situ. Jadi kalau dia sudah salah, kenapa kita angkatkan dia balik selepas tempoh dia habis? Pilihlah orang lain misalnya. Jadi kita tak boleh marah dia kerana mungkin itu setakat itu saja kemampuan dia. Tapi kemampuan kita sebagai rakyat tidak berhenti selepas kita memilih dia. Misalnya kita tahu kebelakangan ini banyak NGO menyuarakan kelantangan mereka terhadap salah laku, perbuatan-perbuatan yang dikutuk pemimpin-pemimpin, setengah pemimpin lah, bukan semua pemimpin. Ada yang pemimpin yang baik, tapi ramai juga yang kurang baik. Jadi yang dikutuk oleh pelbagai NGO, sama ada NGO, macam-macam NGO tadi menyuarakan pendapat. So jadi peranan kita sebagai rakyat dalam sistem demokrasi tidak berakhir apabila kita sudah membuat pilihan. Kita harus menyedarkan masyarakat. Peranan kita ialah untuk menyedarkan supaya kita ni menjadi penyemak yang ketiga, kepada wakil-wakil rakyat ni tadi, supaya mereka sentiasa sedar
akan apa yang mereka buat itu tadi, kita memerhatikan, dan kita harus menyampaikan kutukan kita secara terhormat lah. Kita bukan keluar pakai loudspeaker bercakap di kaki lima dekat jalanan. Saya rasa ada saluran yang terhormat yang kita boleh gunakan, tulis surat dan sebagainya. Jumpa masa wakil kita mengadakan pertemuan dengan rakyat sekarang ni selalu nak turun padang. Jadi situlah kita menyuarakan dengan suara yang baik, rendah, dengan hormat. Saya rasa wakil rakyat akan dengar lah. Yang tak mau dengar tu bila kita menjerit-jerit, itu dia pun panas juga. Ya. Okey. Itu saja soalan kita hari ni untuk podcast Prof. Tapi sebelum kita tamatkan podcast kita ni Prof, Prof ada tak pesanan untuk rakan-rakan kita yang tengok podcast ni berkaitan isu-isu politik yang berlaku di Malaysia pada hari ini lah, pada masa sekarang? Ya, saya walaupun kita berhadapan dengan banyak isu yang macam berbentuk perkauman, saya yakin majoriti orang Melayu, majoriti orang Cina, majoriti orang India, Sabah, Sarawak tu tadi, dia orang yang pencinta damai, keamanan. Dia suka keamanan, dia suka hubungan yang baik. Kadang-kadang ahli politik kita yang mempermainkan isu ini kerana nak dapatkan undi, nak dapatkan sokongan kilat. Jadi itu yang bahaya. So jadi dalam 60 tahun kita sudah berada dalam Malaysia, saya rasa ramai orang seharusnya boleh mempertimbangkan dengan sendiri, rasional, demi menjaga hubungan baik. Kerana Malaysia ni tadi dia tak boleh lari daripada kenyataan bahawa Malaysia ni negara majoriti Melayu, lebih kurang 55%, 60%. Umumnya Sabah negeri campuran. Bajau, Kadasan Dusun, Murut 15% setiap satu. Yang selebihnya tadi 40 ke 50 suku-suku etnik yang kecil-kecil. Kalau digabungkan 40% juga. Kalau di Sarawak 45% adalah orang Dayak. Melayu 21, Melanau 6. Jadi Cina lebih kurang dalam 28%. So jadi kerangka kita semestinya kerangka yang bercampur, coalition of various interests. Jadi mesti bercampur Melayu, Cina, India. Walaupun saya sering mengatakan bahawa kalau di Melayu tak perlukan India, tak perlukan Cina untuk memerintah kerana dia sudah ada majoriti sendiri. Tapi kalau tidak, pemerintahan tu lebih aman, damai, jadi perlulah sokongan orang Cina, sokongan orang India, dan lebih penting di Sabah Sarawak tadi mesti ada semua kaum kerana tidak ada majoriti. Jadi itu hakikat dia. Orang Melaya perlu tahu situasi itu supaya jangan pula menyokong satu puak yang kecil sangat untuk menindas pula kumpulan yang lain. So, jadi itu boleh menimbulkan ketegangan di setengah tempat tadi. Tapi seperti yang saya sebut, saya masih yakin kerana di peringkat individu saya tidak nampak masalah hubungan saya dengan orang Cina, dengan orang Melayu, dengan orang India. Saya ada kawan baik India, kawan baik Melayu pun ada, kawan baik Cina pun ada. So jadi tapi bila kita bercakap tentang politik, jadi itulah yang kita kadang-kadang terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang bercakap Melayu tu bercakap lain, Cina bercakap lain, India pun bercakap lain, tapi di kalangan mereka berbaik. Jadi dia semacam kalau di Sarawak tadi pemimpin tu bercakap macam-macam, dekat kampung Melayu cakap lain, dekat kampung Iban cakap lain, dekat kampung Cina cakap lain. Tapi masa mereka dah duduk di Kuching di Dewan Undangan Negeri, berpeluk-peluk macam kawan lain. Jadi itu satu, bagi saya satu yang tidak wajar lah. Memainkan emosi rakyat tadi. Pemimpin seharusnya menjadi tauladan. Okey. Terima kasih Prof. Saya harap rakan-rakan kita yang dengar podcast ni dapat terima pesanan yang Prof sampaikan. Dan sebelum kita tamat ni, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Prof sudi luangkan masa join podcast kami. Dan untuk rakan-rakan podcast kita, sebelum kami tamatkan podcast hari ni, jangan lupa
like, komen, share dan subscribe YouTube Podcast Gabungan Nasionalis, dan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.